Cik, mari siap, mari siap. Okey, untuk warga Marang terutamanya, pada hari Jumaat ni kita ada program bersama dengan peserta Sumuk Flotilla. Ingat tak lagi Sumuk Flotilla? Iaitulah kita ada seorang sukarelawan daripada Terengganu, iaitulah nama glamour panggil dia sekarang, Cik Awi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, marilah kita mendalami apa sebenarnya yang berlaku kepada para peserta sukarelawan berkenaan. Bersama dengan kita juga adalah seorang pemerhati untuk konflik di Asia Barat, itulah Ustaz Mahyudin Yusof. Beliau sering tampil di media sosial untuk memberi penerangan perkembangan terkini apa yang berlaku di Asia Barat, terutamanya bumi Palestin, Syria dan lain-lain negara umat Islam. Jadi mari kita hadir beramai-ramai dekat Dom Bukit Payung. Tuan-tuan tengok poster ni dan kita hadir. Marilah sama-sama bawa anak-anak kita bersempena dengan hujung minggu ini. Dan jangan lupa, satu lagi. Di pagi Sabtu kita ada fun walk. Okey, ada fun walk. Jadi tuan-tuan kena hadir pagi itu dekat Dewan Terbuka Sena Rendang. Kita daftar walk-in saja. Mari awal jam 7 pagi. Okey, daftar. Kita akan fun walk ramai-ramai bertemakan baju Palestin. Bawa je apa-apa baju asalkan bertemakan Palestin. Bawa anak-anak, anak kecil yang besar ke, dan kita akan ada cabutan bertuah. Jumpa tuan-tuan bersempena indahnya hidup bersyariat Dun Bukit Payung.